Jadi Ustaz beritahu ada anak murid Ustaz yang setiap tahun dia buat. Dia dah seronok, dia rasa seronok insya-Allah. Okay, ada siapa nak bagi kongsikan lagi? Kongsi tak perlu sebut nama tak apa. Ha. Assalamualaikum Ustaz. Salam silakan. Ustaz, ini pertama kali pengalaman saya ke bara ke Mekah dan Alhamdulillah lah saya pada awalnya memang Ustaz nyatakan dari segi arahan demi arahan tu pada mulanya memang sukar untuk saya menggambarkan. Tapi bila awan tu bawa ke tempat kembara kepada Mekah, gaduh dan juga kesedihan tu ada. Dan saya rasa, ya Allah, memang luas lah. Saya rasa macam seolah hamparan, satu hamparan di sini hanya lantai yang putih dan juga Kaabah sahaja di depan mata saya. Dan saya pun tak tahulah, mungkin tak ada pada waktu itu arahan demi arahan yang diberikan sehingga kan pada waktu itu saya tawaf dan pada waktu nak menggerakkan tawaf tu kaki saya kaku. Saya macam takjub. Saya tak tahu kenapa. Saya macam rasa macam satu keadaan di mana saya nak pergi Mekah. Tapi dalam masa yang sama saya terpegun, saya terkagut, tak boleh nak tawaf. Tapi entah macam mana pada waktu itu ada hamba Allah menghulurkan tangan dan membawa saya pergi. Dan Masya Allah. membawa saya pergi sampai ke tujuh kali bawah tawaf. Dan dia betul senyum kat saya. Dan saya rasa ada satu harum air cukup wangi yang saya tak pernah rasakan. Saya banyak minyak wangi sebenarnya. Tapi saya cukup harum sangat. Saya rasa macam minyak wangi itu, wangian itu cukup harum yang saya rasa macam sampai otak Bau, saya rasa bau masalah macam real bau. bau. Bau tu real ke? Bau macam real ke bau tu? Bau, 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 Okey itu dah. dia. Tapi kalau nak ikutkan lepas habis saya habis ada tak ada bau tu. Tapi bila saya bau haruman tu macam baru yang harum dan sebagainya sehinggalah Ustaz ada beritahu arahan so kita masuk ke dalam pintu Kaabah tu saya masuk. Tapi bila saya masuk dalam pintu Kaabah lepas solat hajat dan sebagainya saya mohon kepada Allah supaya tetap iman dan juga menghilangkan rasa apa-apa berikan kesihatan kedua ibu bapa saya dan sebagainya. Tengok buka mata lepas habis risalah bersama. Saya tahu mana penjuru. Saya dah hilang. Saya tak tahu mana penjurunya. Saya nampak luas sangat. Saya berjalan masuk Ustaz suruh jalan tu sampai ke pintu. Saya rasa jauh sangat. Lepas tu dalam masa saya berjalan-jalan sampai ke satu pintu yang telah yang ada di situ. Satu hanya pintu dia kat situ. Jadi saya turun. Saya nampak ada orang menunggu saya di situ. Dapat Tapi pada kenal ke waktu itu kenal ke saya orang tu? terus Kenal ke orang tu? saya tidak mengenali beliau. Saya Okey tidak tak. mengenali tapi dalam keadaan muka dia dalam keadaan senyum sangat-sangat macam seolah-olah kata menyambut saya tu dengan keadaan dia membuka dia memaparkan memeluk saya dan sebagainya. Saya seolah-olah saya sujud pula pada dia tapi dia kata dengan saya tak perlu dia tak terus memampar saya mengangkat saya dan memeluk saya dengan keadaan yang terlalu erat. Pada waktu itu tak cukup masa Ustaz. Minta maaf lah Ustaz. Betul Tak betul. cukup masa Ustaz. Tapi bila bertanya dengan dia, dia katalah inilah tempat yang awak datang tadi saya yang tolong awak tadi. Awak mata terkaku dan sebagainya. Lepas tu dia kata dengan saya, dia kata, Masya Allah lah Ustaz. Dia kata, saya lah yang jaga di sini. Dia kata, tapi saya tak tahu siapa dia. Dia kata, dia cakap dia jaga sini. Jadi awak tadi mencari-cari pintu keluar. Saya tunggu kat awak situ. Ya. Uh, sebab lepas tu dia bagilah dia kata beritahu dia kata subhanaka wa bihamdika la ilaha illa so, sebut itu je Bagus bagus. subhanaka wa bihamdika la ilaha illa itu saya ingatlah itu dia cakap subhanaka saya tak tahulah Dah betul dah, dah betul tu insya-Allah. Alhamdulillah, Allah syukur atas. Terima kasih kita tolong bagi semangat semangat pada itu saya mesti ingat sampai sekarang ni tapi saya kata insyaAllah saya insya-Allah insya-Allah. dalam masa apa yang Tuhan ingatkan tu insyaAllah Tak apa, insya-Allah kita boleh cuba tahun depan lagi insya-Allah kita try sekali lagi kita cuba insya-Allah.
Tahun depan kita ada. Kita akan adakan tiap-tiap tahun. InsyaAllah bulan puasa kita akan adakan tiap-tiap tahun. InsyaAllah. Okay. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. Okay.